Assalamualaikum amazing people. Idaman here, Dua from Kuala Lumpur. So memandangkan Aida dah 3 minggu tak masuk konten, so Lokman bagi task untuk Aida intro seorang-seorang. So konten apa yang kita orang nak buat hari ni ialah kita orang akan pergi ke arcade dan kita orang akan race dulu dengan dekat arcade tu. So siapa yang menang ada habuan, siapa yang kalah ada hukuman. So korang tengok siapa yang menang untuk game kali ni. Jom kita siap-siap dan jumpa korang dekat sana. Let's go. Kaki lah sayang. Later that same Sayang, abang kat belakang. Abang kat belakang. Nampak. Saya kena duduk dekat dalam track ya. Terus dalam track dia. Ya, dari depan lah. Ambang lah kat belakang. Memang tak lah. Ada punya, dia macam ada bintik-bintik tu. Line putus-putus tu. Ikut line putus-putus tu. Wih, dekat belakang tu. Wah, ajar. Aku slow. Weh. Weh. Fellow dah ni. Pada dipegang, tinggal. mana mai? Goyang deh, goyang. Laju sikit ya. Tak nampak kat belakang lagi ni. Okey. Where are you? I didn't see you at the back. Santai bah. Kan dia jadi macam dia bagi tahu suruh masuk lorong tepat.
So lawan je balik. Lawan je balik. Jangan ikut dia. Lawan je balik. Ini baru bagi track bulat lah. Baru bagi track bulat. Baru bagi track bulat. Jadi kalau kata track yang satu lagi tu, apa nampak tadi? Dari Musyafah tu. A few moments later. Wajar je tu kan. Lupa kereta kau laju. Wajar tu. Ke atas. Kaju jaya. Kaju jaya. Hah? No. Ada no sini ya. Bagi jauh. Awak sepi ya? A few moments later. Tak ada kan? Tak ada. Saya yang itu je. The race will begin shortly. 5, 3, 2, 1. Ready ya? Berapa kali nak tengok lagi? Dia pergi tu terus berasuk. Ya, ready ya? Ready ke? Abang macam gamer lah abang. Muka abang. Abang Cita-cita, cita-cita. Keminyak, keminyak. 3, 2, 1. Baru baik. Ya. Oh smooth. Ini betul. Oh sedap lah pegang sereng ni abang. Yelah sedap kan. Orang setting kan. Apa? Ada orang setting kan. Sedap lah sereng dia. Tadi berat siap. Maknanya auto kan abang? Ya, auto. Yang tadi macam ala-ala paling pro lah. Biasanya tak pandai tak pandai pakai. Laju siul kereta kau. Yelah dah ni dah setting. Laju lah.
Nak kat mana? Kau tanya pula. Dah tertinggal jauh dah ni tau. Ya ke? Yelah, ayam punya berdesuk pergi lain macam tau. Maksudnya abang depan ke saya depan? Abang depan. Awak lah depan, takkanlah abang pula ke depan. Abang ni, abang kan streamer. Dah lag ketiga dah ni. Rasa macam dah nak kalah dah ni. Yalah sebab tu sikit lah. Dah lah final lap. Tak ada harapan je ni. Apa yang tak ada harapan? Abang lah ni. Misal dia. Wih, hebat Baik dah undang. Baik Gila. Wih. Rasa macam jauh lagi nak menang. Ni kalau dekat dalam PS4 ni dah gerak lah. Tak tunggu lah. Okay, happy? Ni kalau dekat PS4 tak tunggu lah ni. Dapat bajet ni. Apa ni? Seksi sangat gambar ni. Kau nak? Got X. Right. Alright guys. So kita orang pun dah settle main. So tak dijangka lah kemenangan pilihan Ida. I menang. Okay. So kita pun bahkan dia dah menang. So aku dah ada kata abuan lah untuk dia. So kita punya game insyaAllah win-win situation. So aku akan belanja Ida makan. Okay. Yang ayat menjawab apa pula? Maka abang kalah. Abang kena ikut sayang. Kita tengok nanti awak pergi mana. Okay, so sekarang kita pergi makan dulu lah. Kita Pergi makan dulu. Alright, so nanti lepas lagi makan, kita ikut lah mana Aida nak bawa. Okay, so kita jumpa lagi. Let's go! A few moments later. Alright guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat Aeon apa? Alpha Angle. Aeon Alpha Angle. Lepas tu kita orang nak pergi makan. Abang nak belanja? Sebab tadi aku kalah kan. So aku nak belanja dia makan. So kau nak tengok ke mana kita orang pergi makan. Jom kita tengok sampai habis, okay? Let's go! Alright guys, so sekarang ni kita orang dah berada di dalam kedai Nando's. Dah nak tunjuk banyak-banyak kan. So ni lah kita kat kedai Nando's. So buat aku dia teringin nak makan Nando's. So ni lah abuan untuk dia, reward untuk dia sebab dia menang tadi. InsyaAllah sekejap lagi lepas kita orang settle makan apa semua, kita orang akan rahsia lagi. Dia masih rahsia lagi dengan aku tak tahu lagi dia nak bawa pergi mana. So sekejap lagi kita tunggu je lah mana dia nak bawa. Okay, so pada mana-mana yang belum makan lagi, better korang ambil nasi dan video dia sekali. Okay. Sebab takut lapar nanti. Yelah, video ni biasanya kita post malam kan. So untuk yang nak korang lapar juga, so better korang ambil nasi sekali. Bila korang ambil nasi, lain video ni sambil makan. Okay, so kita jumpa sekejap lagi bila makanan dah sampai. Bye bye. Aiwan. Terima kasih. Barbecue sauce. Ayo. Okay, boleh. Mana-mana je. Boleh. Suka hati je. Kau orang siapa? Kau orang siapa? Ha?
Alright guys, so makanan semua pun dah sampai. Kau boleh tengok kat sini kita ada mac and cheese. Lepas tu kita ada cheesy pita. Lepas tu kita ada air masak. Lepas tu kita ada quarter chicken with quarter grilled chicken. With ni apa, Caesar salad. Ini wedges, ni chips. Lepas tu air keruh. So kita ambil juga sos hot dan also sos garlic. Kau boleh nampak kat situ apa tu, rakam juga tu. Okay, so jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma barakna Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys, kita orang dah settle makan. So, next destination is kita ada something. Saya nak suruh Lokman buat something. Hukuman Taklah hukuman. Macam Hukuman lah tu. abang nak bagi tadi? saya nak bagi abang hadiah. Bagi hadiah. Abang dah belanja saya makan. Sayang abang kalah tadi pun saya ada hadiah untuk abang. Okay. So, ke mana kita nak pergi lepas ni? Stay tuned. We will be right back after this. So, tengoklah sampai habis. Okay? Bagus kan? Tu kan kena cakap macam tu. Korang tunggu sekejap. Jom bawa korang. Bawa terus. Okay. So, korang tunggu sekejap. Saya akan bawa korang pergi ke tempat yang saya nak bawa. Manakah dia? Let's go! One eternity later. Guys, kita dah sampai ke destinasi yang sepatutnya. Yang seterusnya. Kita dah sampai dekat Dos Barber Shop tu. Okay, so saya nak suruh Muhammad Luqman ni potong rambut. Memandangkan rambut dia dah tebal sangat. Dia minta permission untuk simpan rambut sebenarnya. So that bila kita dah jadi macam ni, kita suruh dia jalan potong rambut kan. Tak salah dulu kan. Nanti kita masuk dalam. Okay? Dia bagi kita makan, kita belanja dia potong rambut. Okay? Apakah perasaan anda? Perasaan? Kena potong rambut. Dapat tahu kena potong rambut. Macam tak ready. Macam ready tak ready. Tiba-tiba abang bagi permission untuk tu kan. So Abang cakap apa-apa je tapi tu rambut dia bukan hukuman. Ini kalau kata lelaki hukuman dah ni. Mana boleh? Memanglah sayang belanja potong rambut. Tapi masalahnya dah macam hukuman dah ni. Mana boleh rambut tebal-tebal? Boleh lah. Rambut abang tu dah cepat tebal. Mana boleh? Boleh. No. Tak apalah, benda pun dah sampai dah. Dah ambil nombor dah pun. Kita nak tunggu je ni orang panggil. Awak nanti cakap kat dalam tu potong rambut macam mana awak nak, okay? Saya tak kisah. Yang penting Saya nak potong mulut. okay, boleh. Tapi mulut tu cuba panjang juga kan belakang tu kan. Ikutlah. Tapi yang penting janganlah tebal sangat. Tebal sangat dalam Okay lah, saya buat mohok lah, mohok. Macam tanya tempat kerja approve tak? Tempat kerja approve tak? Jangan. Kita ni kerja pun ada etika dia yang tolong tahu tak ready tu. Okay lah, tak apalah. So nanti kita tunggu dan lihat hasilnya. Let's go.
Right, je Mat. Thank you very much. Right, terima kasih banyak. Right. Jumpa lagi. Alright, thank you. Alright guys, so aku pun dah settle potong rambut. Okay. Handsome. Aku settle potong rambut. So dengan itu berakhirlah konten kita pada hari ini. Alright. So pada mana-mana yang dah tengok sampai habis, thank you very much. And pada mana-mana yang belum support, boleh tekan button subscribe. And juga boleh tekan like, share dan juga komen lah apa-apa cadangan yang lebih baik lah. Kalau korang ada idea lebih baik untuk korang buat, untuk kita orang buat. Okay. So minta maaf juga pada pihak yang ada kami tegur iris hati dan perasaan. Harap dapat dimaafkan. Semoga kita jumpa lagi di next content. Idaman sign out. Gila sikit. Sayang banyak. Bye bye. Assalamualaikum. Isunya.